orang kata rela berjalan jauh ataupun sebenarnya berjalan dalam jarak dekat dan orang kata menaiki orang kata kenderaan yang lain. So pilihan korang sebenarnya? Bagi Iwan juga sebenarnya, Iwan dah nampak sebenarnya orang Malaysia ni sebenarnya memang betul-betul pemalas. Memang kalau boleh, kalau nak orang kata sampai ke satu bangunan tu, memang dia nak dekat situ juga dia akan parking. So sebenarnya apa sebenarnya kebaikan kalau korang berjalan sebenarnya? So kalau korang nak tahu apa orang kata dia punya benefit, dia punya kebaikan, korang kena dengarkan Iwan hari ni di My Campus AM sampai pukul 11. Alright, so amalkan hidup yang sihat. Korang kena dengarkan Iwan sampai pukul 11 di My Campus AM. Dan jangan lupa download aplikasi kami di Play Store dan di App Store. Korang search je My Campus Jarak Radio, ataupun korang boleh dengarkan kami secara online di www.mycampusradio.com. Alright, so korang lebih rela berjalan ke ataupun lebih rela parking depan bangunan? Hanya di My Campus AM. Jom berubah bersama. Anda masih lagi bersama Iwan di My Campus AM. So hari ni korang dah berjalan sebelum? So Iwan nak orang kata nak menggalakkan semua orang kat luar sana untuk orang kata mengamalkan orang kata budaya berjalan ni. So apa yang korang kena buat? Tapi sebenarnya apa yang orang kata yang menjadi tanda tanya, kenapa sebenarnya orang kata, boleh dikatakan memang rakyat Malaysia ni orang kata pemalas, tapi kenapa orang kata menjadi faktor utama dalam orang kata malas untuk berjalan ni? Adakah sebab orang kata nak, contoh macam nak ke kelas tu panas terik ke kan, lepas tu macam kalau nak jalan ke sana tu macam kalau hujan, tak payahlah suruh member ambil, tak payah, walaupun ada payung kat tangan, tak sanggup orang kata nak pergi kereta, sanggup tunggu orang tu datang dekat kita untuk orang kata ambil kita naik kereta lah. So korang rasa sebenarnya berjalan ni orang kata apa faedah dia? Dan orang kata hari ni Iwan nak share dengan korang juga, orang kata macam mana korang nak bermula untuk jalan. Memang nampak je senang, tapi sebenarnya ada cara dia macam mana untuk mula. Dan Iwan akan ajar korang juga macam mana teknik-teknik yang berjalan dengan betul, dan orang kata cara yang mudah untuk berjalan. So korang kat luar sana, korang rasa sebenarnya berjalan kaki ni faedah tak? Sebab kalau kita kurang berjalan, secara automatiknya orang kata kita ni kurang orang kata senaman. Sebab bagi Iwan sebenarnya berjalan kaki ni sebenarnya adalah orang kata senaman yang mudah, murah dan selamat untuk dilakukan. Dan ia juga orang kata merupakan satu kaedah senaman yang sesuai bagi semua peringkat umur. Tak kira lah orang kata budak kecil ke, budak muda ke, golongan milenial ke, ataupun golongan tua ke, semua orang kata perlu orang kata senaman yang mudah seperti berjalan kaki ni. Senaman ini orang kata boleh lakukan dekat mana-mana je. Tak kira lah korang nak pergi taman ke, kat rumah ke, kat pejabat ke, dekat kampus ke. Tapi masalahnya yang orang kata kalau nampak orang kata budaya rajin ni, kalau yang nampak dekat dalam diri Malaysia ni, mesti orang kata dekat shopping complex. Kalau shopping complex tu sanggup orang kata, kalau macam Times Square tu berapa floor, lebih kurang 8-9 lebih kurang kan, sanggup orang kata jalan daripada bawah tu sampai ke atas. Iwan rasa sebenarnya kalau cara nak mudah untuk bawa orang kat luar sana untuk berjalan, mungkin orang kata boleh ajak dia orang ni semua pergi mall kan. Kalau pergi mall, mesti orang kata rakyat Malaysia ni rajin untuk berjalan. Tapi lepas ni Iwan akan share macam Iwan cakap tadi, apa tips-tips dan apa faedah-faedah yang korang perlu tahu. Kalau korang nak tahu, korang kena dengarkan Iwan nanti selepas ini di My Campus. Tapi sebelum tu, selepas ni Iwan akan share orang kata apa berita-berita terkini yang ada di tak kira lah di Malaysia ataupun di luar Malaysia. So kalau korang nak dengarkan orang kata berita-berita yang terhangat yang ada di Berita Harian Online, korang kena dengarkan bersama Iwan di My Campus AM. Jom berubah bersama.